أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. Ulang semula. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. Sambung. وظنوا أنه واقع بهم. Ulang semula. وظنوا أنه واقع بهم. Sambung. خذوا ما آتيناكم بقوة. Ulang semula. خذوا ما آتيناكم بقوة. Sambung. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Ulang semula. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Sambung ayat 172. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور. Ulang semula. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور. Sambung. من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. Ulang semula. من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. Sambung. على أنفسهم ألست بربكم. Ulang semula. على أنفسهم ألست بربكم. Sambung. قالوا بلى شهدنا. Ulang semula. قالوا بلى شهدنا. Sambung. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Ulang semula. Ambil nafas panjang. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Sambung ayat 173. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. Ulang semula. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا
Sambung. Wa kunna dhurriyatan min ba'dihim. Ulang semula. Wa kunna dhurriyatan min ba'dihim. Sambung. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ulang semula. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Sambung ayat 174. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ulang semula. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sambung ayat 175. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Ulang semula. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Sambung. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Ulang semula. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Sambung. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Ulang semula. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Sambung ayat 176. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ. Ulang semula. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ. Sambung. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Ulang semula. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Sambung. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Ulang semula. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Sambung. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ. Ulang semula. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ. Ulang semula. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ. Sambung.
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. Ulang semula. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. Sambung. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Ulang semula. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Sambung ayat yang ke-177. Sa'a mathalan القوم. Ulang semula. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. Ulang semula. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. Sambung. وأنفسهم كانوا يظلمون. Ulang semula. وأنفسهم كانوا يظلمون. Sambung ayat yang terakhir. من يهد الله فهو المهتدي. Ulang semula. من يهد الله فهو المهتدي. Sambung. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Ulang semula kalimah yang terakhir, ayat yang terakhir. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Taala. Kita berjaya juga habiskan bacaan kita daripada surah Ar sehingga surah Meka kita. Okey, baik tuan-tuan dan puan, sebelum tu saya nak ajak, marilah kita sama-sama membaca doa tilawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya, menghafaznya, mengamalnya sepanjang malam siang, sepanjang siang hari. Jadikan ianya hujah kami Ya Rabbal Alamin.
Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan yang sudi bersama dengan saya daripada awal hingga akhir, yang tak putus-putus mendoakan saya dan juga sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan yang sudi share live saya. Dan tak lupa juga pada tuan-tuan dan puan yang tolong tulis kat dalam live saya, yang tolong komenkan, yang tolong komen kita dah masuk muka surat berapa, surah apa, ayat ke berapa ya. Terima kasih banyak-banyak juga pada tuan-tuan dan puan yang sudi respon dalam live saya ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan moga-moga tuan-tuan dan puan yang bersama-sama dengan saya, yang mengaji bersama-sama dengan saya, yang bersama dengan saya pada awal hingga akhir ya. Saya doakan moga-moga tuan-tuan dan puan semuanya dikurniakan rezeki kesihatan tubuh badan yang baik, diampunkan segala dosa-dosa daripada sekecil-kecil zarah sehingga sebesar-besar bukit Uhud, dipermudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat, diringankan segala beban yang terpendam di bahu dan juga di dada, dilapangkan hati, ditenangkan jiwa dan fikiran. Dan saya doakan moga-moga tuan-tuan dan puan yang bersama-sama dengan saya pada petang ini, saya doakan moga-moga tuan-tuan dan puan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang tak pernah putus, rezeki yang luas seluas langit dan bumi, rezeki yang tak terjangkau di akal fikiran, rezeki yang tak disangka dan tak diduga, serta rezeki yang sentiasa mengalir seperti mengalirnya air zam-zam ke serata dunia pada tuan-tuan dan puan yang bersama-sama dengan saya pada petang ini, insya-Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan yang sudah bersama dengan saya pada awal hingga akhir. Saya doakan moga-moga tuan-tuan dan puan terus istiqamah ya dalam baca Al-Quran ya, terus istiqamah, tak berputus asa, istighfar ya. Walaupun kita sering dah jatuh dalam lubuk dosa yang sama, tetaplah kembali pada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sering bertaubat, yang sering meminta ampun pada dirinya, bukannya yang sombong dan tak mahu minta ampun padanya. Jadi saya nak ajak tuan-tuan dan puan, sama-samalah kita istiqamah dalam bertaubat, dalam mengaji, dalam beribadah ya, insya-Allah. Kita saya rasa sampai sini sajalah saya pada petang ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi pada esok hari. Saya sudahi live saya pada petang ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak semua.